Woi. Ilya. Ya Allah ya Tuhan. Mana Ayana? Hai, Assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak main gelongso swimming pool paling panjang. Korang nampak ada orang, dia dari atas sana, dia turun bawah sini, turun lagi dan turun sampai ke swimming pool yang paling besar. Kita tak sabar nak main dekat situ. Jadi yang baru masuk, jangan lupa like video ni, subscribe, turn on notification. Ting. Jadi Ilya nak main juga ke? Kenapa? Dia tersekat ke apa? Wih. Diorang ada yang tersekat sebab air dia kadang tak berapa laju. Sebenarnya Akil dah main semalam, tapi Akil tak buat video YouTube. Kali ni baru nak buat YouTube. Jadi Akil dengan Ilya je nak main. Ayana nak bawa tak? Tak. Tak, Ayana tak boleh bawa sebab dia masih kecil, bahaya. Okey, lepas tu dekat situ juga ada air apa? Air bukan air terjun. Air apa yang besar? Air macam baldi tu. Yang besar tu. Memang best sangat-sangat. Jadi jom kita pergi tengok dekat Ayana. Alamak, bilik gelap. Bilik kita gelap. Mana Ayana? Ayana buat apa tu? Tengok TV. Ayana tengok TV. Sini TV. Sini Ayana. Hai. Alalololololol Ayana. Hai Ayana. Dia senyum lah. Ayana. Busuk tak mandi lagi. Ya. Ayana. Bau tai. Ayana berak. Ayana berak bau busuk. Ayana berak bau busuk. Dia kata, "Syuh, pergilah." Okey, so kita nak pergi mandi swimming pool. Let's go. Okey, jap. Sebelum tu kita kena pakai Aki Zulkifli. Kita punya wristband dia kena pakai kat tangan. Katanya kalau tak pakai nanti tak boleh masuk. Bahaya. Sekarang kita nak main, dia tak bagi, dia marah kita pula kan. So kita pakai ni dulu. Lepas tu kena Ilya tolong. Ilya pula pergi toilet. Aduh. Tapi tak apa. Kita cuba berdikari. 1, 2, 3. Okey, dah pasang. Barulah kita boleh pergi mandi swimming pool. Jom. Okey, kita dah sampai dah belah bawah dia. Sini. Macam tak ada orang. Tak tahulah. Amboi. Makcik ni. Berisuk. Dah tak sabar ya nak mandi dekat sini. Siapa tu? Ayana. Weh, Ayana kat atas tapi tak nampak lah kejap. Mana Ayana? Ayana? Oh, Ayana. Kejap kita zoom. Itu dia, nampak Ayana. Ni Ayana. Hai. Okey, ya Allah, Ilya dah tinggalkan Akil. Dia dah tinggalkan kita. Dia dah tak sabar nak main dekat sini. Okey, are you ready? Nak terkejut? Semalam kita orang buat video, lepas tu budak-budak kacau. Okey. Okey, kat sini. Bagi dia orang turun dululah. Okey, sini kita kena turun kat bahagian sini. Okey, dia orang semua dah lepas. Jadi dah tiba masanya kita pula nak terjun kat sini. Ilya, kita kena ambil gambar. Allahu Akbar. Ilya, sejuk. Oh, air dia agak deras. Dia kata kat sini hati-hati, jalan licin. Ilya, sinilah, pandang sini. Senyum. 1, 2, 3. Ilya, kenapa buat muka macam tu? Okey, kita akan terjun dari sini sampai ke bawah sana. Kita tengok berapa lama je. Oh. Okey, Ilya nak duduk dulu kak? Kita nak terjun sama-sama ke macam mana? Sama-sama. Aku tepi tu yang sini. Kejap. Tapi sejuk. Kita kena berendam dulu. Sebab takut terkejut. Kita nak terjun ni. Kita takut terjatuh kan kita punya DJI ni. Duduk dulu. Sejuk weh. Weh, sejuk. Kejap. Ilya okey tak? Duduk. Dia kena terkejut. Kejap kita kena duduk sini. Ya Allah. Ilya. Kejap lagi Ayana nak tengok kita. Allah. Okey, kita duduk dulu. Ilya ni kan, jangan terkejut dulu. Jangan. Tolong. Ya Allah. Sabarlah kejap. 1, 2. Wahai. Ilya. Ya Allah ya Tuhan. Mana Ayana? Ayana tak ada. Ya Allah. Tolong.
Ayana. Dia tak dekat atas. Dia tak nampak dia. Okey, lepas tu kita akan berhenti dekat sini. Ni tempat bulatan, ni tempat berehat lah. Okey, kita boleh berehat, duduk berendam dulu. Tapi air dia deras juga Ayana tak nampak lah. Korang nampak Ayana tak dari sini? Nampak tak? Di manakah Ayana? Sini. Mana dia? Mana tah? Bye. Bye. Ilia nak terjun sorang-sorang ke? Okay, ready. Ke garisan sedia. Bye-bye. Padahal sini. Aduh. Ada orang ke kat bawah? Okay. So, Akil pula nak terjun. Wih, kat sini ada buaya lah. Buaya. Tara pom pom. Ya, kat sini ada buaya. Tapi bukan buaya betul pun. Buaya batu. So, Akil nak terjun. Okay. Macam ni. Kita letak je kaki. Tengok. Air dia bukan main laju lagi Oh, shock weh. Okay, kita nak terjun ke bawah. Dan kita akan jumpa Ilia dekat situ Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Aduh. Ini apa? Ni laju sikit lah. Dia punya glosor dia laju sikit. Dia sama je. Lepas tu terjun lagi, jom. Cepat. Sama-sama. Ya, ada orang kat bawah. Okay. 1, 2, 3. Aduh. Ya Allah, terbuka. Okey, yang di dalam ni ada apa? Tempat sini gelap sikit. Nak sekali ke apa? Jangan tolak. 1, 2, 3. Cepat lari, nanti dia orang lari kita. Cepat. Terkejut lagi. Okey, Akil nak tunjuk korang bahagian depan pula. Wow. Terbuka weh. Wih. Teng. Alah. Dah slow lah. Aduh. Dia jadi slow, so kena lari je. Jalan kaki. Lepas tu sampai dah. Macam tu sahaja. Okay. Lepas tu kita sampai dekat kita punya swimming pool yang paling besar. Kat sini. Dia lalu dekat bawah batu. Hei, main kat atas lah. Kat atas lagi best. Kita ada pekerja kita di sini. Kita ada pizin. Okay, kat sini boleh mandi. Lepas tu dah sampai lah sini. Sini air dia sejuk lah, tak best. Kat atas kau tak pergi atas? Klorin ni kuat. Klorin ni kuat? Memang lah semua swimming pool ada klorin. Apa kau ni? Jom lah naik atas lagi sekali. Jom Nas. Jom. Cepat lah. Pegang je handphone. Nanti angkat tangan. Okey. Selamat je. Jom Ilia. Allahu Akbar. Hai. Awak dari mana? On Johor ke apa? On KL? Naik atas ni. Naik atas ni. Jom. Ya. Boleh. Kali ni kita turun dengan staff kita tolak dia. Jomlah cepat, kejap lagi ada orang lain. Jom. Sebab nanti dia berebut. Nas, jom Nas. Bawa je handphone, tak apa. Boleh bawa handphone. Aduh, Anas tak payah towel. Anas, towel tinggal je. Okay, jom. Nak pergi dekat atas tu, kena jalan kaki lah. Okay, jalan kaki sini. Hoi, Ilia, mana lah sini? Nak terjun lagi? Dia, apa perasaan bila dapat terjun tu? Syok. Oh, boleh main kat sini lah. Situ.
Situ ada dia punya coconut. Lepas tu jatuh. Boom. Ada. Tapi gelongsor dia kecil. Untuk budak kecil. Kita budak besar. Tinggalkanlah Ilya. Ilya lambat lah. Okay, kita ada dua pekerja kita yang menggulung kondok kita selama ni. Yang korang makan kondok, dia orang lah menggulung ni. Sebenarnya kita bawa staff semua berjalan dekat hotel ni. So ada dalam 5 ke 6 kereta Aki bawa semua orang bercuti. Sambil bercuti Aki pun buat video lah, main-main sekali. Okay, ni nama dia sebenarnya Lazy River. Dia buka 9 pagi. Penat berlari. Okay, dia kena sorang-sorang. Pergi dah tu. Tolak je. Wow. Tak laju pun, biasa je. Okay. Weh, kau ya. Dia orang dah terkejut. Hati-hati, tak boleh turun dulu. Kita kalau turun awal sangat, kita akan terlanggar dia orang. Penat kan berjalan? Kena angkat slipper kita dah. Nak angkat slipper? Tak ya, lagi nak balik. Nak main lagi? Berapa puluh kali nak main? 3 kali, okey. So, kali ni Ilya nak pegang ke? Jangan nak tolak Ilya datang. Ilya tolak. Aduh. Ilya tolak Aki. Sepatutnya dia tak bergerak. Okey. Ada buaya. Dia kena terkejun. Atau buat Superman lah. Kau jangan terkejun terus, nanti terlanggar. Boleh je, langgar je dia. Ya, itu lagi ekstrim. Okey, Ayana dah masuk bilik dah. Ilya nak buat macam Superman tak? Macam ni. Ilya buat. Aki pula nak langgar dia. 1, 2, 3. Macam ni. Bapak kau. Oi. Ada. Kalau kita buat macam tu, yang apa? Rapatkan kaki. Apalah dia orang. Asyik terjatuh je. Lepas tu boleh lepak lah. Kalau penat, kita lepak kat sini. Okay, cepat terkejut. Ada orang sampai kita kena lari cepat. Sekarang terlanggar. Okay, patah balik lah. Terbalik. Aduh. Air di sini kuat. Wish. Air sini lebih kuat. Baju terselak, hati-hati. Okay. So, are you ready? Dia macam ni je, patah balik. Ilya datang, lari. Kamera. Weh. Alamak. Weh, kamera Akil okey tak? Hello. Okey. Ilya ni kan sakit Akil punya siku Kena sikit. Tapi tak apa. Okey. Nak jadi Superman. Amboi, ni tak boleh tunjuk lah Ilya jadi nampak? Betul kan kain? Apalah Ilya ni. Ilya ni memang nak kena Wih. Ya Allah, kalau Aki rakam aib betul lah bini aku ni. Aduh. Habis. 1, 2, 3. Ya Allah, berat. Cepat lari. Aduh. Lepas tu boleh main dekat sini pula. Jom kita. Mak kau. Kau apa hal lah nak? Kita boleh mandi kita. Dia mandikan kita. Tapi kena tunggu lah. Penat. Ni bagus. Masih tak ramai. So nak terjun terus pun boleh. Okay. Nak main sini pula. Jom.
Aduh, makcik ni. Makcik ni banyak kali dia jatuh, makcik. Selok baju. Betul-betul. Okey. Nak panjat dari sini ke tepi? Ni. Dekat. Okey. Ready. Sini lah, sini. Bisa nak panjat? Tapi nak pusing. Tak ada, atas ni je. Oh. Kita boleh naik atas ni untuk seberang ke tepi. Oh, dekat situ pun ada lah. Jom lah. Okey, kita nak tengok dekat bawah. Bawah ni ada apa? Kita je pagi-pagi ni. Sekarang pukul 9 pagi. Jadi tak ramai. Sebab semalam petang ramai jugalah yang mandi. Ni semua orang tengah sibuk breakfast. Kita orang breakfast awal. Okey. Oh, sini macam dah tak dalam ah. Dia kat tengah dalam. So boleh mandi kat sini. Dia kolam renang ditutup. Oh tak. Dibuka. Ini dah cetek dah. Boleh duduk lepak-lepak sini. Kan? So siapa nak mandi boleh mandi kat belakang macam tu. Lepas tu kat situ kita kena tunggulah dia punya coconut jatuh. Brum. Boleh tak? Budak-budak. Yang lain mana? Oh. Jadi orang semua makan lagi ke apa? Lah. Siapa tu lambat? Dah jomlah. Kita pergi kat bahagian sana pula nak? Kanak-kanak. Kanak-kanak. Itu ada tandas. Tandas di bahagian sana. Ke nak main lagi terjun? Kita nak terjun lagi. Siapa mainlah kat sini dulu. Sini tak ada orang nampak. Kita boleh letak sini. Lepas tu kita boleh berenang. Ataupun boleh buat macam ni. Kan orang lain nampak. Kenapa rambut tak basah? Tak nak. Yelah sebab bukan kamera lah. Habis kalau celup kepala, habis tercelup kamera, betul tak? Macam ni. Bi. Sini dah tak dalam lah. Kat tepi-tepi ni tak dalam. Kat bahagian tengah-tengah tu lagi dalam. So macam kolam ni kita yang punya. Bukan orang lain punya. Best lah. Kejap lagi kita orang nak check out. Lepas tu Akif bawa staff pergi zoo. Pergi kat shopping mall. Jalan-jalan, makan-makan. Tu je lah. Sebab kita orang nak berjalan pun bulan 12 ni susah. Sebab bulan 12 kita sibuk dia orang kahwin. Sibuk meniaga event, jual kodok, jual cereal. So ada masa terluang sekejap je lah. Sehari dua je. So bawa lah dia orang jalan-jalan. Dia orang penat bekerja kan. Okey, sini ada dia punya tempat untuk budak-budak. So kalau nak mandi kena tunggulah dia punya coconut jatuh. Tapi tak tahu bila jatuh. Ni untuk budak-budak kan. Boleh lah. Dia panjat je. Alah. Kau lari je. Aduh. Alah. Sakit ke? Sakit. Sebab tu dia kata untuk budak-budak je. Uish. Kat situ boleh jalan juga. Oh. Wow. Dia punya kelapa dia bibi jatuh. Okey, dia ambil masa berapa minit lah? 5 minit kot. Ke 10 minit. Nak pergi mana? Sini. Lalu sini. Atas. Kita nak repeat lagi sekali. Kita naik atas sini lah. Okey, ni ada air terjun. Ilya lalu dulu. Lepas tu Akif pula. Akif tak boleh kena air. Kamera tak boleh kena air. Kena kat bola sikit. Okey. Jadi kita boleh repeat berpuluh kali ke berjuta kali. Sampailah kita bosan. Boleh main dekat sini. Okeylah. Jadi itu sahajalah. Ilya nak ada mengantuk pula. Sebenarnya kita orang kalau kat rumah pagi-pagi masih tidur. Tapi nak mandi swimming pool punya pasal kita orang masih tak tidur. Kita orang pun macam tak cukup tidur lagi sebenarnya. Kan? Nak mandi punya pasal Ayana pun dah masuk bilik. Ayana pergi mandi. Taklah, sama je. Kita akan pusing ke sana. Dia nak jalannya penat sikit lah. Tapi nak terjun best. Dia macam nak hujan je. Hujan lah. Hujan. Okeylah, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Kita
pun dah nak hujan nasib baik. Kalau tak tadi kita tak ada buat video pun. So terima kasih. Macam biasa jangan lupa untuk like video ni, subscribe, turn on notification. Ting. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Penat jalan kaki. Dah hujan dah.